Dia punya rating dia 100/10. Saya akan recommend. Tinggi tu Saya bagi rating yang tinggi sebab kita hargai kejujuran lah. Kita hargai ketelusan dan amanah tu. Dan satu lagi servis yang tip top lah, yang payah kita nak cari. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. Customer saya beli Toyota Grand Ace ni. Kalau hampa tengok kat belakang, dia beli yang 6 seater punya. Sebenarnya kalau Toyota Alphard lah kan, 8 seater akan murah lagi pada 7 seater, betul tak? Tapi Grand Ace tak. Grand Ace kalau yang 8 seater tu lagi mahal pada yang 6 seater. Woi, besar elok weh. Kita dah selesai dah buat tinted fully. Walaupun kita dah last minute, tapi saya nak terima kasih dekat bos Leong, Ritech Alostak, sebab sudi juga tolong kita settlekan kereta ni. Kita dah buat tinted fully lah. Yang tu biasalah kita belanja customer. Tapi kalau hampa nak tahu, harga dia bukanlah sama macam kereta-kereta biasa ni. Sebab hampa tengoklah cermin dia saja, sebelah ni pun dah banyak lah. Jadi memang proses dia agak lambat sikit. Okey, malam ni juga kita akan deliver kepada customer. Thank you bos Ritech. Okey, Assalamualaikum apa. Alhamdulillah bulan Ramadan saya dah berjaya deliver dekat doktor kita ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sejarah dengan Nikbat ni 5 tahun dah. Daripada situ kita dah tahu dah track record dia. Kalau dengan Nikbat Motors ni, dia punya yang pertama tu saya rasa trusted lah. Sangat amanah dan jujur orang ni. Ya, yang keduanya servis lah tip top. Kalau kita minta apa-apa, minta tolong itu, minta tolong ini, dia tak ada kata no. Semua dia buat. So ini adalah something yang betul, yang kita cari lah. Betul. So that's why semenjak daripada saya first beli tu, betul, sampailah yang sekarang ni, dah kali ketiga tak silap, saya tetap memilih Nikbat tu sebab yang tadi itulah. Kalau ada kali keempat, kali kelima dan seterusnya pun insya-Allah sini juga. Mudah-mudahan rezeki ada lagi. Mungkin kita ambil unit lain insya-Allah. Kita tak tahu kan masa depan macam mana. Dan satu lagi servis yang tip top lah, yang payah kita nak cari, yang senang kita nak sembang, senang kita nak minta tolong. Benda ni suatu yang rare lah kalau kita nak cari. Sebab saya memang selalu survey market Recon. So kita familiar lah dengan Recon. Ya, kita ramai kawan kan. Okey, terima kasih banyak doktor. Saya wakil dari syarikat Nikbat Motor. Saya jual ke Toyota Grand Ace ni dengan harga yang kita persetujui. Saya terima Toyota Grand Ace ini dengan harga yang telah dipersetujui.